Korang JB nak cari mi goreng yang ada rasa wok hei bergabung pula dengan rasa ala mama, korang memang wajib datang sini. Let's go. Sebelum aku bagi tahu lokasi di hujung video, aku nak tunjuk kat korang betapa kemas dan cermatnya abang ni. Bila sampai je kedai ni, aku lihat segala bahan masakan disusun dengan begitu teratur. Dari bahagian depan kedai sehingga ke ruangan memasak, sejuk mata aku memandang dan meningkatkan lagi selera aku nak makan. Korang boleh tengok mi goreng aku berasap-rasap. Rasa dia pula sedikit hangus yang kompleks. Ini menunjukkan abang ini memang ada skill wok hei. Itu yang menjadi faktor aku jatuh cinta dengan mi goreng ni. Pada yang nak tahu apa itu wok hei, ia adalah aroma dan rasa yang sedikit smoky atau sedikit hangus disebabkan makanan itu dimasak di dalam suhu yang tinggi tetapi terkawal. Patutlah abang ni claim yang rasa ini hanya ada di kedai dia saja. Okey guys, kalau korang nak tahu kedai dia, ada di sebelah Lotus Mutiara Rini saja. Okay, bye.